Hari ni saya akan memengai di kawasan belah pulau saya. Semua jalan nak pergi ke sana agak susah sikit. Nampak batu-batu. Kawan saya dah pergi ke sana lah sebab dia buat nak rakam. Saya nak gerak dulu pergi sana sebab saya nak tengok bawah. Saya nak tengok kamera sangat. Saya kita jumpa kat sana. Tak tahu baju tak sampai lah. Oh, Allah, sebab saya jumpa tempat camping baru. Cantik kan? Saya boleh duduk ujung tu. Cuma saya nak tengok ayat besar. Kalau ayat besar sampai atas ni memang tak ada camping lah. Apa ni sambung jalan. Satu ni tempat camping. Kalau saya beritahu dia suruh saya tidur tu. Saya kita tengok dalam gua ada apa. Ada ular ni. Ada ketam ni. Boleh lah untuk seorang. Untuk dua orang seorang boleh baring. Semua saya kena berjaga sebab dalam ni agak mendak kan. Takut sarang ular waktu malam. Dah bah. Kita check ni. Boleh dah, cantik-cantik dah. Oi, lepas lah. Aduh. Masa info lah dia nak menggigit. Oh. Dekat. Mana? Ni butis tu dia. Apa pakai SP ya? Oh. Dah umpan tu. Dah. Aku berumpan. Hai, dia macam SP bompan. Makan tu. Okey dah. Saya nak try buat pambuti dulu sebab saya tak dapat ikan. Saya tahu kenapa. Kalau saya guna SP punya jig tu, dapat ikan lah. Jadi saya nak tukar ke pambuti. Saya buat dua mata lah. Tengok macam mana. Alright, dah siap lah. Kalau dah nampak dua mata kai. Kawan saya pun pakai dua mata kai dah dapat lah ikan tanda. Saya tunjuk. Nampak? Dia dapat lah. Pakai dua mata kai lah. Dah dapat ni lah. Saya pun nak try tengok aku dapat yang besar sikit. Oh yo. Aduh. Tadi off camera saya tak dapatkan sebab saya tengah duk charge GoPro. Ini ikan yang kami dapat doh. Ikan bola. Ikan bola. Tu. Ikan bola sekawan saya dapat besar. Boleh lah. Saya dapat ikan lembu. Mana tu saya tak tahu. Saya banyak lah kami dapat kan. Lepas tu gedut. Dan ni ikan apa? Ikan duri. Kawan saya mau dia buat kari tak silap. Boleh lah. Kami pun tengah cari. Wah. Ui, nampak apa tu? Ui. Oh, tu kapu. Kapu tidak. Ui, lawan ah. Aduh, tak dekat ah. Besar lepas ni kan. Tu lah. Aduh. Oi, aduh.
Aduh. Sana dah lekat kapur ni. Sudah. Kerah dia. Wah kerah ni. Dah okey. Saya jalan lah kalau ikan besar belah eh. Oh yay. Akhirnya dapat ikan. Oi bam bam ma. Lama. Oh. Lama. Oh, tak. Oh, tak. Boleh. Aku boleh lepas ni ya. Lama ni. Berapa lama? Habis dah apa? Apa? Duri? Ikan. Oh iya. Main ikan. Oh bola. Okey dah. Oh. Tak tahu ikan apa. Gelama. Aku dah dapat gelama ni. Tak jadi lah. Jadi tak bumpau. Tadi gelama dah ada lah ni, ada banyak ah. Aku tak tentu-tentu belum mundah tadi satu tu. Banyak dia lah ni. Gelama. Gelama lah pojok. Dapat gelama. Okey lah. Aku demo untuk semua ni. Tak bisa. Ikan lah. Kesiangan. Kasihan kan? Ada? Kesiangan. Dah ikan lembu. Sayangan dia. Kesayangan. Orang dah hafal lah kesiangan. Abang apa? Cik Siti lah? Cik Li. Buat mulut dia. Tu. Uish. Dapat lah. Ni Cik Lee dulu dia. Ni Maggi. Oi, ombak tinggi. Oh, insya-Allah. Tinggi dia ombak. Aku nak tengok ayam. Kalau ni bukan tinggi ke? Bahaya ah. 2 meter. 2 meter lah. Cara tengok kat mana lah ni. Oh ya, ada. Bukan ikan. Simpan. Ayah, ada. Mai. Jangan lagi. Sai cái cơ ơi, đâu khổ leo. Dia makin lama ke tinggi. Macam mana? Makin lama ke tinggi. Bedah. Tengok dulu. Ui, licin. Tengok. Oi. Macam bahaya dia ni. Mana atas ya? Tak okey. Bang. Aku tak okey. Aku dah kata.
Oi, gila lah. Ni atas air. Tutup zik apa? Ada. Aku punya ni basah, tak guna dia. Alright. Mau telur gelap lah. Tadi ayak telur tinggi kami kena lagi ni atas. Saya stop kejap lah. Kawan saya sambung mancing walaupun ayak pasar tinggi lah ni. Sekarang kan kami ingat sampai ke area tu je sebab tadi ke bawah tu dalam kak. Rupanya sampai atas ni. Tuan gila ayak ni. Dah betul. Saya pun malas nak pengal sebab umpan dah habis dah. Kawan saya nak guna SP lah. Saya kami nak tunggu lah sebab ayak tu tinggi. Bawah masih 3 meter. Dalam pukul 6 pun kami boleh balik lah. Jadi saya nak tunggu saat ni. Nampak berapa tinggi lah ayak. Tadi kami duduk pengal bawah ni. Jadi sekarang saya nak kena dari situ jalan ke sana. Nampak kawan saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Jadi ayak 3 meter. Kalau saya tengok sini ayak macam ni saya tak boleh nak lena. Hanyut saya kalau saya lena. Saya nak besar sikit lah. Oh. Allah. Oh. Oh. Oh no. Tidak. Aduh. Oh, licin tau. Oh. Aduh, tergeliat tangan aku. Aduh. Ha? Aduh. Sat. Okay, alhamdulillah boleh lepas. Tergeliat sikit lah tangan. Okay, tak apa, kita teruskan. Bismillah. Paling kuat aku jatuh ni. Ni kalau aku pakai slipper aku ni, dalam kaki ni. Oi. Oi. Oh. Aduh. Adventure kan. Pedihan. Aduh, ni tengok. Lelo lah. Apa aja kan? Lelo. Cuma tajam jaga. Kayu ni tak kuat jaga. Tu jaga. Sikit ya. Sini tak susah ni. Oh, aduh. Dah. Jalan.
Tidak. Habis kasut tu. Sabar, aku pakai boot dia tak masuk ayak. Dek. Ya, licin. Oi, nak jalan port dah penat agak lah. Balik je. Sebab susah. Pergi sana 10 minit, balik setengah jam. Itu dah sampai kat Jati Nelayan dah. Jadi kami dah alhamdulillah selamat dah rasanya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sebab tengok video saya. Kita jumpa next video. Sila subscribe dan like ya.